Geng, kalau korang nak belajar macam mana cara nak dapatkan duit TNG yang mana korang boleh claim setiap hari, tapi bukanlah kata kalau setiap hari tu korang claim macam RM10 ke 20 ke 50, bukan macam tu guys. Kalau korang nak claim banyak, korang kena main lama lah. Tapi kalau korang nak claim macam 10 sen, 30 sen, 20 sen, itu korang boleh claim setiap hari, tapi ikut jenis aplikasi yang korang guna. So kalau korang berminat nak belajar cara buat duit, boleh tengok video dekat channel YouTube saya. Dan kalau korang nak dapatkan MP TAS pula, korang boleh tonton video ni sampai habis. Dalam video ni saya ada bagi MP TAS. Bukanlah saya bagi, tapi ada cara nak claim MP TAS tu guys. Jadi korang kena tengoklah video ni sampai habis. Dan satu lagi, jangan lupa untuk join dekat dalam kita punya group WhatsApp. Tekan link dekat bawah video ni. And jangan lupa untuk tekan sekali button like, share dan juga subscribe. Untuk video kali ni, admin nak cari 26 orang untuk saya bagi MP TAS. So kalau korang tak pernah lagi download aplikasi ni dekat dalam phone korang boleh tekan link WhatsApp saya dekat bawah video ni. Korang cek je saya dekat WhatsApp nanti, bagi tahu yang korang tak pernah install. Nanti saya akan bagi korang link aplikasi ni. And task yang korang kena buat tu sangat-sangat mudah. Korang kena buat task, korang kena main game dekat bahagian depan ni. Korang kena naikkan sehingga level 10. Lepas tu kalau korang tak nak main aplikasi ni, korang boleh delete guys. Ataupun naik sampai level 6 pun cukup guys, tak ada masalah. Lepas tu korang kena tonton satu video iklan dekat bahagian daily task. So lepas korang dah settle buat dia punya task, baru saya akan bagi korang MP. Okay, kita ulang balik Siapa yang tak pernah download aplikasi Magic Car ni, kalau korang nak dapatkan MP daripada saya, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Nanti saya bagi korang link aplikasi ni. Lepas korang dah register, korang kena main game dekat bahagian depan ni, naikkan sampai level 6 saja pun dah cukup, tak ada masalah. Lepas tu dekat bahagian tengah-tengah ni, dekat bahagian mission, korang kena tengok satu video iklan. Kemudian korang kena claim dia punya coin. So lepas korang dah settle buat dia punya task, korang akan dapat MP daripada saya. Cara ni sebenarnya saya pakai dekat semua aplikasi buat duit yang saya main. Kalau saya nak cepat dapatkan referral, saya akan buat MP task. Tapi kalau korang nak dapatkan tip cara-cara macam mana nak promote ataupun tip cara-cara nak buat MP task, korang boleh dapatkan dekat saya guys. Saya ada tip macam mana cara yang mudah untuk korang dapatkan referral. So siapa yang nak dapatkan tip cara-cara promote, cara-cara buat MP task, cara nak buat ayat, dekat mana nak promote, grup mana yang sesuai untuk promote, korang boleh dapatkan tip tu dekat saya geng. Kebanyakan aplikasi kalau saya nak cari referral, memang saya akan buat macam tu. Saya akan buat MP task sebab mudah untuk dapatkan referral. So total duit yang kita dah claim dekat dalam aplikasi Magic Car ni baru RM245.56. Kali pertama kita claim pada bulan 11 tahun lepas, kita claim RM77 guna duit hijau. Lepas tu kali kedua pun sama juga, saya claim menggunakan duit hijau 20 hari bulan 11. Kita claim RM82. Kemudian saya claim sekali lagi pada bulan yang sama juga 21 hari bulan 11, RM70.32, tapi saya claim menggunakan coin. Dan yang terakhir kita claim pada 18 hari bulan 12 2025, RM15.44. Saya claim menggunakan duit. Bukan duit. Saya claim menggunakan coin. So kita punya balance coin ada RM13 maksud saya. RM13.54. Kalau duit hijau lagi satu task saja untuk saya claim. Sebab itulah saya nak buat MP task. So siapa yang tak pernah download aplikasi ni, boleh dapatkan link dekat saya. And korang buat task, nanti saya bagi korang MP. Kalau korang nak try guna aplikasi ni, saya rasa ini bukan aplikasi yang sesuai untuk korang yang pengguna baru, okay? Kalau korang yang baru nak belajar buat duit, ini bukan aplikasi yang sesuai untuk korang main. Kalau korang nak aplikasi yang senang, boleh dapatkan senarai aplikasi buat duit dekat saya guys. Kita ada banyak aplikasi buat duit yang senang. Ada aplikasi yang korang boleh main dalam masa 1 hari pun dah boleh claim. Dan ada aplikasi yang korang boleh main dalam masa berapa minit saja pun dah boleh claim. Dia ada guys, tapi main kejap tu tak adalah banyak korang dapat withdraw. Mungkin dalam 10 sen ataupun 50 sen. Korang main kejap pun dah boleh claim. Kalau korang nak claim banyak, korang kena main lama lah guys. Kena banyak lah buat task. So kalau korang nak dapatkan senarai aplikasi buat duit yang sesuai untuk korang main, boleh dapatkan dekat saya guys. So jadi saya rasa itu je lah untuk video kita hari ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video. Kalau korang nak try buat MP task ni, boleh dapatkan link WhatsApp pula dah. Korang boleh dapatkan link apps ni dekat saya. Tekan je link dekat bawah video ni. Dan kalau korang nak senarai aplikasi buat duit yang sesuai untuk korang guna pun sama juga, boleh dapatkan dekat saya. Ataupun korang boleh tengok dekat channel YouTube saya, Buat Duit Tanpa Modal Channel.